Sekejap. Kita naik belah sini. Okey. Hari ni. Ya Allah, katanya ya Allah. Pipi aku awal-awal dia kata. Macam mana kalau kena main? Kalau kata je ni. Allah. Lepas tu korang, aku buat konten ni sangat lama. So aku kata lama korang. Tengok. Dalam pukul 10.30. Kakak aku pun dah tidur. Adik aku ni kat belakang aku ni sedang Nina Beleu. Kau tak dengar? Kalau kau nak dengar, ni buktinya. Adik, jaga adik. Okey, tak apa tu. Adik, diam adik. Okey, ini konten kali keempat. Ya, bapak. Ya. Okey, ini konten kali keempat. Untuk video. Untuk apa? Ya. Hari Ahad malam Isnin. Dan esok aku tak dengar lagi. Dek, jangan gelak dek. Okey. Kenapa tiba-tiba warna putih ni? Bukan tampar ke benda ni? Dek tadi semut ni terajang ni kak. Mak ni. Mana boleh ada semut dekat semua badan aku? Aku tak mat. Patut. Aku tak mandi lagi. Per. Okey, ini pakcik semua. Ini jalan neraka. Cuma kalau jalan neraka dia full. Tengok kat sini.
dia tak full. Jadi bukan bermakna jalan neraka. Itu masih jalan syurga. Jalan neraka tu kalau full tu ada 5 ke atas, itu bukan jalan neraka. Itu jalan neraka jahanam. Okay. Pada korang yang aku cakap jangan main kalau game ni, kalau korang tengah stres bro. Lepas tu sebab aku tengok dekat start aku buat YouTube tu semua kan, kebanyakan ni orang tu nak buat aku nak buat satu konten ni, iaitu konten Mobile Legends untuk 5 hari. Okay, ini konten untuk Isnin kan. Isnin tu full rank, bermakna aku lagi bintang tu nak naik ke epic. Okay, pada aku yang dah main Mobile Legends atau lah yang dah minta immortal, mesti kau tahu aku baru masuk epic. Sebab apa? Aku pun pernah buat video untuk ni, semua game aku pernah buat. Ada je yang tidak pernah aku buat untuk kan. Okay, esok aku nak buat video untuk hari Senin. Aku paling tak sabar nak balik kampung. Sebab apa? Pasal orang tanya kan, apa tak pernah balik kampung ke? Pernah. Pernah. Cuma aku ni bukan tak sabar nak main, bukan tak sabar nak tengok subscriber, bukan. Subscriber kalau dalam pun is okay. Mungkin tak ada rezeki dah, okay dah. Aku nak potong rambut. Itu paling sakit. Entah nanti potong rambut kan salah. Entah aku nak tengok bauket dia boleh botak. Kalau aku ketika orang yang rambut mati-mati aku buat tadi. Mati-mati berapa? Portot. Okay, kita dah sampai level. Tengok dulu. Baca minit bawah. Okay, adik aku sudah mau mati kan? Selamat lagi. Ingat sudah mau kau lagi. Okay. Kita ni aku nak buat game full mushroom. Kita nak game full Mobile Legends. Dan aku pun takkan buat game Roblox dah. Inilah video perakhiran kita. Ada lagi video ni. Cuma lepas ni Roblox ni tamatlah kita punya nanti buat Roblox. Sebab tu aku ni baru nak belajar pakai alukat. Jadi aku terpaksa stop ni. Aku terpaksa ambil tu sen untuk tukar daripada ke Roblox ke Mobile. Bukan sebab aku tak nak main Roblox, cuma masa ni dah tentu. Ini kalau dah akhir game Roblox, masa ada satu konten tu game Mobile Legends sampailah habisnya kontennya. Sampai 200 subscriber, aku akan comeback balik dengan Roblox. Ingat, sampai 200 baru aku akan comeback Mobile Legends. Comeback ke Roblox. Buat masa ni selagi subscriber aku tak jalan, bermakna konten aku yang Roblox yang orang suka tu hilang. Macam ni secara video. Dan aku tak kisah lagi pasal anyway.
aku buat I don't care. Aku tak kisah pakai tu. Aku kisah pasal aku sini. Akhiran aku macam mana. Itu dah aku kisah. Kadang-kadang aku tak jadi. Kadang-kadang bukan dia Roblox. Kadang-kadang aku jadi benda lain. Aku tak main-main lah. Aku memang tak suka main game Roblox. Okay. Mandek kuku. Video aku ya. Satu banyak lah. Betul aku cakap ni. Aku akan main. Aku tak akan main. Apa-apa aku darat aku tak akan main. Aku akan fokus pada rank dan untuk pecahkan rank musik video. Okey lah korang, sampai sini dulu video kita. Kalau ada kata-kata, terima kasih.